Thailand tiada teh tarik, manis dan berlemak. Sedemikian sindiran seorang pemerhati apabila setiap kali isu gula timbul, pasti muncul kelompok aktivis yang lantang memberi cadangan tetapi gagal memahami realiti sebenar industri makanan dan minuman F&B. Tegasnya, tidak kira apa jua pertikaian dibangkitkan, realitinya perlu dilihat secara jujur. Bagi pemerhati, usaha mengurangkan pengambilan gula wajar demi kesihatan awam. Namun, pendekatan ekstrim sehingga berperang dengan gula dan menentukan tahap manis secawan minuman rakyat bukanlah penyelesaian praktikal. Menurutnya, cadangan supaya Malaysia mencontohi dasar Thailand yang mengehadkan kemanisan minuman kepada 50% jelas memperlihatkan kegagalan memahami realiti budaya makanan dan minuman tempatan. Malah pemerhati secara sinis mempersoalkan sama ada aktivis berkenaan pernah memesan teh tarik di restoran walaupun sekadar satu hirup memandangkan ia minuman pilihan rakyat Malaysia. Terdahulu, Badan Pemikir Kesihatan dan Aktivis Chan Lee Jin menggesa kerajaan mengguna pakai inisiatif Thailand itu dengan berkata ia boleh membawa perubahan tabiat bagi membantu Malaysia memenangi perang terhadap gula. Bagaimanapun, Persatuan Franchise Malaysia mengesyorkan supaya pengguna dibenar menentukan tahap kemanisan minuman mereka sendiri dan bukannya ditetapkan melalui dasar kerajaan.